dalam 24 jam boleh jual kemerdekaan kita. Sepatutnya apabila kita membuat perjanjian yang serius, yang mempunyai kesan yang tinggi, kita tidak bersetuju sekaligus. Kita terima cadangan mereka dan kita ada satu forum apakah ataupun kabinet menyelidik, mencari pakar-pakar untuk menentukan apa kesan daripada perjanjian ini, yang seperti yang dicadang oleh Amerika. Tetapi saya nampak dalam jangka masa yang cukup pendek, kita bersetuju sampai kepada satu perjanjian yang menghapuskan kemerdekaan negara. Tapi tak ada buat, sepatutnya ini dibenar rakyat menentukan. Pasal ini kemerdekaan rakyat. Tiba-tiba kemerdekaan rakyat, kemerdekaan negeri-negeri dan kemerdekaan negara kita sudah pun terhapus kerana perjanjian ini. Amat sedih. Saya amat sedih kerana kita berjuang hampas pulas nak dapat kemerdekaan. Bukan mudah. Dalam 24 jam boleh jual kemerdekaan kita.